tingkatan 3 cedera, dipercayai dipukul, seluar dilondeh dan nyaris dijerut dengan dawai. Tendang dan dipukul rakan sekolah dalam 2 insiden berasingan. Izul Islam Azwan Isaidi yang juga bersama. Saya Zainal Arifin bin Ishak dari Kolej Vocasional Kuala Kelawang. Saya Nur Hamizah binti Muhammad Arifin. Saya Latifah binti Maslan. Saya Siti Zaira binti Muhammad Safari. Saya Muhammad Faris bin Mak Arifin. Saya Nur Ruskan bin Makno. Saya Mas'ad bin Masiran. Saya Nur Izzati binti Ramli. Saya Siti Nur Zuraida binti Abdul Wahab. Saya Natasha binti Mak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami memperkenalkan projek kami iaitu Student Alert Fast Emergency System SafeEye. Projek ini dibangunkan bagi menyokong usaha Kolej Vocasional Kuala Kelawang dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih selamat, kondusif dan responsif terhadap sebarang kecemasan. Inovasi ini memenuhi keperluan pelajar sebagai pelanggan utama institusi di samping menyokong aspirasi pendigitalan perkhidmatan awam serta memperkukuhkan agenda transformasi pendidikan Tibet negara. Sebelum SafeEye diperkenalkan, pelaporan kecemasan masih bergantung kepada kaedah manual yang menyebabkan kelewatan penyampaian maklumat serta kesukaran mengenal pasti lokasi kejadian. Melalui SafeEye, keseluruhan proses dipermudah dengan paparan lokasi secara automatik di pos pengawal dan penghantaran notifikasi telegram kepada warden secara masa nyata. Bagi memastikan penyelesaian yang dibangunkan benar-benar memenuhi keperluan pengguna, kumpulan Prometheus menggunakan pendekatan design thinking. Projek ini bermula pada 1 Oktober 2024 dan telah siap sepenuhnya pada 30 Mac 2025 melalui fasa Empathize, Define, Idea, Prototype, Testing dan juga Implementation. Proses pembangunan dimulakan dengan pelakaran konsep berdasarkan maklum balas pengguna. Prototype dibangunkan dan diuji beberapa kali sehingga menghasilkan produk yang stabil, berfungsi dengan baik dan sesuai digunakan dalam situasi sebenar. SafeEye dipasang secara rasmi di Kolej Kediaman KV Kuala Kelawang. Projek ini turut mendapat sokongan Ketua Polis Daerah Jelebu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jelebu serta Pengarah Kolej Vocasional Kuala Kelawang. Surat arahan rasmi turut dikeluarkan sebagai bukti pelaksanaan. SafeEye berjaya mengurangkan masa penyampaian maklumat kecemasan sebanyak 98.3%, mengurangkan langkah kerja sebanyak 83.3%, mencapai 100% kebolehpercayaan sistem, 100% ketepatan lokasi dan meningkatkan keyakinan pelajar sebanyak 96%. SafeEye meningkatkan tahap keselamatan kolej dengan melindungi kebajikan pelajar, mempercepatkan tindakan pengawal keselamatan dan warden semasa kecemasan serta mewujudkan budaya keselamatan yang lebih proaktif dan berkesan di institusi. SafeEye berpotensi diperluaskan ke kolej vokasional, sekolah berasrama, politeknik, IPT dan agensi kerajaan
serta dipertingkatkan dengan aplikasi mudah alih dan teknologi AI. SafeEye, inovasi pintar, Respon pantas, sebuah sentuhan. 1000 harapan. Marilah kita sama-sama menyaksikan video keberhasilan projek SafeEye. Sekian, terima kasih. Kecemasan di Blok 1, Dom 1, sila bergerak ke sana sekarang. Baik, korang buat apa ni? Berisi.